Okey. Okey, kita ready untuk helmet dahulu. Helmet jenama Gresham. Okay. So, kita boleh gerak sekarang. Inilah kalau janji dengan orang ni kak. Aduh, padahal seorang lagi 2 butir mutu je padahal ni. Tak sapa-sapa lagi. Aduh. Rugi masa dah ni. 15 minit dah nunggu ni. Kena sidar lagi ni. Tak mari-mari lagi. Tak apalah, kita tunggu dululah. Dah. Few moments later. Tunggu orang lain sabar. Tengok berapa ramai sabar. Dah, dia buka mula lah. Sahabat pemotoran. Tapi dia destinasi lain lah. Tapi kalau di Tua Haji ni biasanya orang kupu orang akan janji sini. Di Tua Haji. Lepas tu dia ada pasal rehat sebelah. Tapi itulah. Sahabat kita tunggu tak siapa-siapa lagi. Orang lain pula sabar ramai. Tapi ni pergi destinasi lain. Alright. Alih-alih kita dah sampai di Kuantan. Nama tempat ni dekat dengan Tropicana Villa. Hari ni kita makan char kway teow char kway teow dengan tahu. Char kway teow special. Jadi siapa-siapa yang ada di area Kuantan datang ride, boleh search Tropicana Villa. Sebelah dia ada restoran ni. Dia ada macam-macam lah. Kat sini jenis masakan tom yum apa semua, nama tom yum Cik Kiah. Dan kat belah-belah sana dia ada western food. Okey. Nanti esok kita pergi dekat kedai. Sekejap kita check in hotel dulu. Tengok bilik pula dekat Tropicana Villa. Best. Makan dulu Video mana dah ambil? Yang mana? Yang kat itu buat rekod yang motor. Okey, dah siap servis I punya motor. Ni dah siap servis. So, sekarang jam menunjukkan pukul 10 pagi. So, cerita dia datang tadi lebih kurang setengah jam lah. Dia buat semua siap. Minyak hitam, minyak gear, oil filter. 3 benda dengan label charge servis. Tak mahal lah, tak sampai pun RM300. So itulah dia. So nak gerak balik Terengganu.